Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Encik Muhammad Firdaus bin Ahmad, SISC Plus TVET dari Pejabat Pendidikan Daerah Baling, mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Kolokium ini akan menampilkan 14 sesi pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sebelum kita bermula, ingin saya ingatkan masa pembentangan adalah selama 7 minit sahaja. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanyakan soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis soalan dalam chat box. InsyaAllah, para pembentang akan menjawabnya nanti. Mohon semua penonton klik like, share Facebook Pejabat Pendidikan Daerah Baling serta subscribe saluran YouTube PPD Baling. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentangan para peserta Baling E-Summit 1.0 dari bilik 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Encik Roslan bin Mat, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Baling mengucapkan selamat datang ke Kolokium Pendidikan Digital dan Inovasi Peringkat Kebangsaan Baling E-Summit 1.0 yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Kami sangat teruja dapat bersama-sama berkongsi idea dan inovasi yang pastinya akan membawa manfaat besar kepada pendidikan negara kita. Acara hari ini akan menampilkan pembentangan daripada pelbagai pembentang yang berpengalaman dan kreatif. Semua pembentangan akan diadakan secara dalam talian bagi memudahkan penyertaan dari seluruh negara. Sesi pembentangan dari bilik ini akan menampilkan 10 orang peserta. 5 orang peserta pertama adalah seperti berikut. Presiden Tiazi Johan dari SMK Beluran Sabah, Haryati binti Arifin dari SK Kuala Pegang Kedah, Joti anak perempuan Chandran dari SJKT Ladang Batu Bekaka Kedah, Tahirah binti Ghazali dari SK Tanjung Pari Kedah, dan Ari Walagan anak lelaki Raja Manikam dari SK Bukit Gelogor Pulau Pinang. Dipersilakan. Salam sejahtera, saya Presiden Tiazi Johan, Guru Sejarah daripada SMK Beluran, memperkenalkan Rabots, rakan booth sejarah pendamping digital bagi penguasaan konsep sejarah, iaitu satu inisiatif untuk membantu 32 orang murid tingkatan 5 Cukal di SMK Beluran memahami konsep sejarah kertas SPM dengan lebih sistematik dan berkesan. Pengenalan Rabots ialah inovasi pengajaran berasaskan teknologi yang bertujuan untuk membantu murid menguasai konsep sejarah dengan lebih efektif dan interaktif. Masalah yang dikenal pasti, murid menghadapi kesukaran menguasai konsep sejarah kerana kaedah pengajaran yang bersifat konservatif menyebabkan mereka kurang berminat dan pasif dalam pembelajaran. Kajian awal menunjukkan bahawa 31% murid berada dalam kategori lemah dalam mata pelajaran sejarah. Penyelesaiannya melalui Rabots yang dibangunkan dengan pelbagai keistimewaan mampu membantu murid memahami Halo, konsep Cikgu Presentiasi di sejarah sini sedia untuk secara membantu anda lebih memahami dan menyerti nota menyeronokkan. konsep sejarah tingkatan 5 mengenai bab 4 sistem persekutuan. Mari kita mulakan. Pilih satu soalan tentang maksud konsep sejarah dari senarai ini. Faktor mengukuhkan sistem persekutuan. 2. Senarai persekutuan. Terdapat 4 langkah pelaksanaan
inovasi Rabots. Yang pertama ialah proses membuat refleksi, kedua proses pembangunan Rabots, ketiga melaksanakan penggunaan Rabots, keempat membuat pemerhatian. Proses merefleksi, guru menilai penguasaan murid sejarah dalam ujian pra bab 1 Kedaulatan Negara. Guru juga mendapati bahawa 31% murid berada dalam kategori lemah. Oleh yang demikian, guru telah menyediakan kertas cadangan dan merangka garis masa pembangunan Rabots. Pembangunan Rabots dibuat melalui platform School AI iaitu web percuma untuk para guru menghasilkan chatbot. Pada peringkat ini, guru menyediakan prompt yang jelas iaitu bermula dengan kata motivasi, senarai konsep, nota, panduan, tips, kuis, penuguhan positif sebagai ganjaran digital. Ruang preview membolehkan guru menyemak dan memastikan chatbot ini boleh diakses mengikut prompt yang disediakan guru. Kemudian, peringkat seterusnya, pembangunan website robots menggunakan tools dalam Canva untuk desain yang lebih menarik dan interaktif, dan apabila sedia digunakan, link dikongsi selesai di bahagian butang publish. Pelaksanaan penggunaan Rabots bermula dengan set induksi mengenai Rabots. Murid diberi panduan penggunaan dan tugasan secara berkumpulan. Seterusnya, semasa aktiviti penyelesaian secara berkumpulan berlangsung, guru bertindak sebagai pembimbing murid. Kemudian, perkongsian hasil dapatan dibentang oleh murid. Rabots tidak hanya terhad sebagai alat bantu PDP di dalam bilik terja, tetapi juga ABM murid melakukan aktiviti pengukuhan dan penggayaan di rumah. Berikut saya kongsikan video penggunaan Rabots dalam kalangan murid 5 Cekal. Seterusnya, pemerhatian dan penilaian melalui perkongsian hasil dapatan setiap murid, pemantauan kerja kumpulan murid, dan rekod setiap murid dalam Rabots melakukan aktiviti pengukuhan di rumah. Akhir sekali, murid menjawab ujian POS Bab 1 Kedaulatan Negara Bangsa. Keberkesanan Rabots, kajian menunjukkan peningkatan ketara dalam pemahaman konsep sejarah. Jika sebelum Rabots, penguasaan murid, 92% murid lebih menguasai konsep sejarah bab 1 Kedaulatan Negara. Penurunan tahap lemah, sebelum penggunaan Rabots, 31% murid berada dalam kategori lemah. Tetapi selepas inovasi ini perkenalkan, tiada murid yang berada di dalam kategori tersebut. Peningkatan dalam kategori cemerlang. Murid yang berada dalam kategori sangat baik meningkat kepada 9% kepada 50%, dan secara keseluruhannya, majoriti murid kini berada dalam kategori baik dan sangat baik, menunjukkan keberkesanan Rabots dalam meningkatkan pemahaman sejarah. Selain itu, 87% murid bersetuju bahawa Rabots membantu mereka mengulang kaji dengan lebih berkesan, dan 100% guru menyokong penggunaan Rabots sebagai alat bantu mengajar yang berkesan. Impak dan kelangsungan. Impak kepada murid, jangkaan peningkatan prestasi pelajar dan lonjakan kadar lulus mata pelajaran sejarah dalam SPM, dan juga membantu murid lebih berdikari dalam pembelajaran. Impak kepada guru, meningkatkan kecekapan PDP guru, nilai tambah ilmu untuk mewujudkan PDP yang menyeronokkan mampu menarik minat murid menguasai mata pelajaran sejarah. Untuk masa jangka panjang, potensi Rabots untuk diperluaskan ke peringkat lebih tinggi dengan Rabots 2.0 yang merangkumi lebih banyak bab dan menyelitkan integrasi AI lanjutan dan elemen gamifikasi.
Rabots akan menjadi modul rujukan digital pembelajaran sejarah dalam negara di masa depan. Seterusnya, untuk penglibatan komuniti, murid berinteraksi dengan chatbot secara kendiri, meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran. Manakala bagi ibu bapa pula, ibu bapa boleh memantau kemajuan anak dan menerima laporan prestasi dan penglibatan anak secara berkala. Manakala bagi guru pula menggunakan rabot sebagai alat bantu mengajar dan menilai pemahaman pelajar, rakan sejawat, perkongsian inovasi dengan guru sejarah dalam panitia dan peringkat daerah malah turut disebar luas kepada rakan guru sejarah di luar daerah. Berikut adalah video penggunaan chatbot sebagai alat bantu mengajar dan menilai pemahaman pelajar. Kesimpulannya, Rabots merupakan inovasi pendidikan yang berjaya menangani masalah kesukaran murid menguasai konsep sejarah. Rabots membolehkan pengajaran yang lebih menarik dan berpusatkan murid. Dengan penerapan teknologi, pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan sekaligus meningkatkan minat serta prestasi murid dalam mata pelajaran ini. Robots menerajui perubahan sikap guru dan murid untuk menyahut seruan ke arah pendidikan berkualiti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ariati binti Arifin dari Sekolah Penguasaan Undang-Undang. Tajuk kajian saya adalah idahan aplikasi digital dalam menjelaskan nombor perdana dan nombor kembali. Ekstrak kajian saya. Inovasi idahan ini diperkenalkan bagi membantu murid memahami dan mengelaskan nombor perdana serta nombor gubahan dengan lebih interaktif menggunakan aplikasi digital. Dalam pengajaran matematik, konsep ini sering menjadi cabaran kepada murid kerana mereka sukar mengenal pasti faktor nombor secara manual. Jadi, melalui aplikasi digital seperti GeoGebra, Kahoot dan Quizy, murid dapat meneroka konsep ini secara visual dan interaktif. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Pertama, menganalisis cabaran murid dalam mengelaskan nombor perdana dan nombor gubahan melalui kaedah tradisional. Kedua, membangunkan aplikasi digital interaktif yang membolehkan murid memasukkan nombor dan mendapat analisis automatik. Yang ketiga, menilai keberkesanan idahan dalam meningkatkan minat dan kefahaman murid terhadap nombor perdana dan nombor gubahan. Dan yang keempat, menggalakkan penggunaan teknologi digital dalam pelajaran matematik di sekolah rendah. Kajian ini dilaksanakan melalui 4 fasa utama yang memastikan idahan dapat memberi manfaat secara optimum dalam pengajaran matematik. Fasa pertama iaitu analisis keperluan. Langkah pertama dalam kajian ini ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi murid tahun 6 USM iaitu seramai 25 orang dalam memahami konsep nombor perdana dan nombor gubahan. Kajian awal dilakukan melalui soal selidik dan pemerhatian dalam kalangan murid. Hasil kajian menunjukkan 3 cabaran utama. Pertama, murid sukar membezakan nombor perdana dan nombor gubahan. Kaedah pengajaran tradisional lebih berfokus kepada penghafalan tanpa pemahaman mendalam.
kekurangan alat bantu visual untuk melihat faktor sesuatu nombor dengan lebih jelas. Sehubungan dengan itu, ujian pra dilaksanakan untuk mengukur tahap pemahaman murid sebelum intervensi dijalankan. Fasa kedua, pembangunan idahan. Berdasarkan dapatan fasa pertama, pembangunan aplikasi idahan dilaksanakan dengan menekankan pendekatan interaktif. Aplikasi ini dibangunkan dengan menggunakan GeoGebra bagi memaparkan sesuatu faktor sesuatu nombor secara visual. Modul latihan interaktif disediakan iaitu melalui tahu kuizi yang berasaskan permainan untuk meningkatkan pemahaman murid. Fasa ketiga, ujian dan penambah baik. Setelah aplikasi dibangunkan, ujian awal dijalankan kepada murid tahun ke-6. Guru dan murid memberikan maklum balas mengenai kefungsian aplikasi. Beberapa aspek utama diperbaiki termasuklah tahap kesukaran soalan, kejelasan visual dan pengalaman pengguna. Setelah penambahbaikan dilakukan, aplikasi ini bersedia untuk diuji dalam sesi pembelajaran sebenar. Fasa keempat, iaitu implementasi dan penilaian. Aplikasi idahan kemudiannya digunakan secara rasmi dalam kelas. Guru memantau penggunaan aplikasi dan mencatat keberkesanan serta cabaran yang dihadapi. Selepas sesi pembelajaran, ujian pos dijalankan untuk menilai keberkesanan aplikasi. Keputusan ujian pra dan pos dibandingkan menunjukkan peningkatan ketara dalam pemahaman murid terhadap nombor perdana dan nombor. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian ini telah dijalankan secara sistematik bermula dengan analisis masalah, pembangunan aplikasi, ujian dan penambahbaikan serta implementasi dalam pembelajaran sebenar. Keputusan kajian membuktikan bahawa idahan adalah alat bantu mengajar yang berkesan dalam meningkatkan pemahaman murid mengenai nombor perdana dan nombor gubahan. Dengan penggunaan teknologi digital, pelajaran matematik jadi lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami oleh murid. Sekian, terima kasih. Hello, I'm teacher Tony from School SCD Lara. Today I would like to present. So the title of my digital innovation is Foodie Crush, which is a digital innovation for engaging science education. So these are the contents. Now I would like to explain about the introduction for my digital innovation. So it has been found that students often show limited engagement in responding to questions and quickly lose interest in traditional teaching methods. So, to address this issue, I have developed a specialized e-learning module for Year 3 students called Foodie Crush, which is implemented using the Nearpod platform. The development of Foodie Crush is based on the trilogical learning model, which emphasizes problem solving, idea generation, and the enhancement of social interaction skills within the community. This digital innovation also fosters collaborative learning through engaging activities such as presentations, games, quizzes, and classroom discussions, which enhances engagement and transforms the learning process into a more enjoyable and effective experience. Okay, now I would like to explain about the problem statement. As a science teacher, I find out that students have difficulties and issues when they understand the concepts in the science topic presented. Moreover, they also show less interest in responding to questions and likely get bored of traditional teaching strategies. So, as a teacher and innovator, I developed an effective innovation. And also,
Foodie Crush. So I would like to explain about the objective for my digital innovation. Okay, the first one is integrating technology into teaching and learning in the classroom. Moreover, this digital innovation make it easier to grasp a topic concepts and help to cultivating students' interest in learning science subjects. Besides this innovation, tests students' understanding through reinforcement activities and making learning enjoyable for students through object-centered learning. And also, it's made possible for pupils to study anywhere and at any time, whether at school or at home. In our methodology, the process of developing a digital innovation project typically involves several key stages, such as identifying the problems, generating ideas, creating digital innovation, evaluating digital innovation, and also promoting digital innovation. So the first one is identifying the problem. So as a teacher, I identify that pupils have difficulties and their low mastery of distinguishing between the seven different classes of food and their inability to give example of food for each class. So, as a teacher, I undertook a systematic and phased learning process to create a digital innovation project called Foodie Crush. So, here I developed a specialized e-learning module for year 3 students using the Nearpod platform. So, I developed a digital innovation based on the trilogical learning model. So, the trilogical learning can be observed when various engaging activities such as presentations, games, quizzes, and classroom discussions that have been created and collected become an e-learning module. And the next phase is evaluation. The evaluation was conducted using an online form through Google Form, and the respondents are your 3 students. The last phase is promotion. This phase is promote the digital innovation on social media platforms such as Facebook, Telegram, WhatsApp, and Instagram to reach the target users. Okay, now I would like to explain the importance of this digital innovation. Okay, the first important is it eases the burden on teachers in preparing suitable teaching materials for students. Moreover, it encourages students to learn through interactive multimedia notes and not solely rely on teacher explanation or reading materials. Besides, this innovation facilitates the smooth implementation of teaching and learning process. Teachers can also save and customize this project for use in other subjects in the future, since the innovation can be edited based on the needs of the learning topic. Moreover, the learning process becomes more interactive and also enjoyable, and students can understand and learn from reinforcement activities within the software or application. Okay, now I would like to explain the strength of this digital innovation. What are the strengths? So, the first one is Foodie Crush. It's a user-friendly learning website that is easily accessible. Moreover, this module incurs no cost as all processes are conducted online for free. The next one is this module is easily accessible anytime, anywhere, whether using a laptop or a smartphone. Besides, this digital innovation incorporates various animations, engaging visuals, vibrant colors, and integrates multiple intelligence such as visual, verbal, and artistic skills. The content also is presented in more interactive and easily understandable. Besides, this digital innovation also incorporated with digital game-based learning approach, which can encourage active student engagement in the teaching and learning.
Okay, now weakness. So the first weakness is Foodie Crush was primarily designed for only online groups. Besides, unstable internet connections also disrupting the flow of learning. Besides, also students face challenges accessing Foodie Crush if they lack personal digital devices, such as laptop and also or smartphone. Okay, now I would like to explain about the suggestions. Okay, the first suggestion is teachers need to offer online alternatives or supplementary materials for students facing the connectivity challenges. Moreover, teach also optimize multimedia elements for quicker loading times, considering file sizes and internet bandwidth constraints. Moreover, as an innovator and also teacher, we need to ensure that there are easily accessible help resources, including user manuals, video tutorials, tool tips, or a chat support feature. So, overall, as educators, we need to constantly strive to update ourselves with the latest knowledge and technological advancement. The outcome of this digital innovation project has a maximum impact on students and enhancing their mastery of the 7 different classes of food. Therefore, Foodie Crafts can be seen as an innovative approach to effectively deliver education to students and achieve learning objectives. Okay, so this is the form for e-learning products. Moreover, these are the feedbacks that I get from school teachers and also students. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Tahira binti Kazali dari SK Tanjung Pari, Baning Kedah. Saya ingin berkongsi tentang amalan terbaik saya dalam pendidikan digital dengan tajuk Canva AI dalam pengajaran sains meningkatkan pembelajaran inquiry yang menarik dan interaktif. Tercetusnya idea untuk mengajar murid-murid saya tentang pendidikan digital khususnya Canva ialah apabila murid-murid saya telah memenangi johan dalam pertandingan Malaysia Tallypic 2024 bagi modul P2.9 iaitu Blueprint for a Better Future. Dalam pertandingan tersebut, secara on the spot, murid saya diminta untuk menghasilkan poster yang berkaitan dengan tajuk dan membentangkannya di hadapan juri. Dalam PDP Sains saya yang bertajuk Sistem Pembiakan Manusia, saya mengajar murid-murid saya tentang penggunaan Canva. Saya memberi tugasan kepada mereka untuk menghasilkan poster yang berkaitan dengan tajuk Sistem Pembiakan Manusia. Terdapat cabaran yang sangat sukar di sekolah saya iaitu murid-murid saya tidak dapat menghasilkan poster tersebut kerana talian internet yang terlalu perlahan. Sini boleh tak? Sana semua tak boleh? Lihatlah murid-murid saya begitu tidak berpuas hati kerana mereka tidak dapat menjalankan aktiviti menghasilkan poster tersebut. Namun, saya tidak berputus asa. Dalam kelas seterusnya, saya menunjukkan demonstrasi penggunaan Canva di makmal komputer di mana saya memanggil beberapa orang murid untuk membuat poster tersebut di hadapan kelas. Setelah pulang, saya masih lagi tidak berpuas hati kerana tidak semua murid saya yang dapat menghasilkan poster tersebut. Lalu, saya membina Canva Classroom untuk saya ajar murid-murid saya tentang Canva secara online. Langkah kedua,
Saya buat video Canva menggunakan telefon bimbit dan saya kongsikan video tersebut ke dalam WhatsApp grup kelas. Seramai 12 orang murid saya dapat menghasilkan poster tersebut di rumah. Ini antara contoh gambar murid sedang menjalankan aktiviti menghasilkan poster Canva. Setelah siap, murid akan menghantar poster mereka kepada saya. Saya akan menerima notifikasi dan saya akan menyemak serta memberi komen kepada tugasan yang dihantar. Murid akan membuat penambahbaikan untuk poster mereka. Ini ialah contoh poster yang telah dihasilkan oleh murid-murid saya. Untuk menghasilkan poster ini, pendekatan inquiry digunakan di mana murid-murid perlu mencari desain yang sesuai dan juga maklumat untuk mengisi poster tersebut. Dalam kelas seterusnya, saya adakan sesi pembentangan. Murid-murid yang telah menghasilkan poster akan membentangkan poster masing-masing di hadapan kelas. Di sini, tahap pemahaman mereka terhadap tajuk dapat dinilai. Okey, bagus. Tepuk tangan. Saya juga menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk melalui quizzes. Daripada quizzes ini, saya dapati murid-murid yang telah menghasilkan poster Canva mendapat markah yang sangat cemerlang berbanding murid-murid yang tidak membuat poster Canva. Peningkatan markah bagi tajuk pembiakan manusia juga meningkat berbanding tajuk sebelumnya iaitu kemahiran proses sains. Saya juga mendapatkan maklum balas daripada murid dengan menggunakan Google Form. Hasil maklum balas tersebut, saya dapati murid-murid suka menggunakan aplikasi Canva kerana ianya mudah digunakan dan Canva membantu mereka menyiapkan tugasan dengan mudah dan menarik. Sebagai penghargaan dan motivasi, saya memberikan hadiah kepada semua murid yang menyertai pendidikan secara digital ini. Kesimpulannya, pembelajaran inquiry melalui aplikasi Canva dapat memberikan pelbagai impak yang positif kepada murid. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi. Yang kedua, dapat meningkatkan daya ingatan murid. Ketiga, dapat menyokong pembelajaran berpusatkan murid. Keempat, dapat meningkatkan kemahiran digital dan teknologi di kalangan murid. Kelima, menggalakkan keusahawanan digital di mana murid-murid dapat mengaplikasikan ilmu mereka untuk menghasilkan brosur, stiker dan sebagainya. Dan yang terakhir, ia menghasilkan pembelajaran visual yang menarik. Sekian, terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Baik, nama saya Ariwalakan Halaki Raja Manikam dari SK Bukit Gelugor. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang inovasi saya iaitu Canva Maths, aktiviti digital dalam pembelajaran matematik. Apa itu Canva Maths? Menggunakan alat digital Canva untuk pengajaran matematik dan ia mempunyai kepentingan kreativiti dalam pembelajaran matematik untuk murid-murid. Mengapa menggunakan Canva dalam matematik? Sebab ia meningkatkan penglibatan murid, membantu visualisasi konsep matematik, memudahkan pembelajaran interaktif dan kolaboratif sesuai untuk pelbagai tahap kemahiran. Okey, ciri-ciri Canva untuk matematik. Yang pertama, mempunyai template infografi. Nombor dua, animasi dan juga video.
mempunyai gamifikasi menggunakan kuis dan juga cabaran. Yang keempat, kolaborasi real time, iaitu murid-murid boleh edit bersama. Okey, seterusnya contoh aktiviti menggunakan Canva dalam matematik. Yang pertama, poster konsep matematik, contohnya formula pecahan. Nombor 2, infografi perbandingan nombor. Nombor 3, kad soalan dan kuis interaktif. Nombor 4, komik matematik. Contohnya cerita pendek dengan masalah matematik. Dan terakhir adalah board game digital. Okey, kesimpulannya, Canva sebagai alat kreatif untuk meningkatkan kefahaman dan minat pelajar, menggalakkan pembelajaran visual, interaktif dan menyeronokkan. Seruan tindakan, mula cuba Canva dalam kelas matematik anda. Okey. Kita akan tengok cara kita nak menggunakan Canva untuk menghasilkan bahan untuk subjek matematik. Baik, ini adalah platform Canva. So, ini adalah salah satu contoh yang saya menghasilkan topik darab pecahan. Baik, di sini kita boleh menghasilkan satu persembahan yang interaktif, mempunyai gambar, visual yang cantik. Ini kita untuk nak buat perbandingan. Darab pecahan. Boleh kita menunjukkan langkah 1, langkah 2 dan seterusnya. Baik, kita boleh menghasilkan game ataupun permainan untuk topik yang kita ajar. Ini adalah salah contoh yang saya hasilkan. Sebenarnya Canva ni banyak yang kita boleh explore dan boleh memberi kesan yang positif kepada diri kita dan juga kepada murid-murid. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Puan Siti Hakimah binti Zainal Abidin, pegawai SISC Plus, Sains dan Matematik PPD Baling. 5 orang peserta seterusnya adalah Muhammad Anas bin Ahmad Siati dari SMK Taman Ria Jaya Kedah, Santi anak perempuan Nadasan dari SJKT Sungkai Perak, Nur Aniza binti Ilyas dari SK Baling Kedah, Azlinda binti Azudin dari SK Lanai Kedah, Wan Zanariah binti Mat Jahaya dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan memperkenalkan History Training TRJ, iaitu satu platform ataupun satu kaedah pengajaran dan pembelajaran secara digital yang menggunakan aplikasi Telegram yang merupakan platform yang mesra dan juga mudah diakses oleh murid.
Yang kedua, ia mempromosikan pembelajaran kendiri di mana murid boleh melakukan pembelajaran secara sendiri di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Yang ketiga, ia menggabungkan pelbagai sumber interaktif yang menawarkan pelbagai pembelajaran yang menarik seperti platform kuis, gaming, video dan juga sebagainya. Yang keempat, ia juga sebagai persediaan untuk membantu murid dalam mengulang kaji pembelajaran, dan yang terakhir secara tidak langsung dapat meningkatkan minat dan juga penglibatan murid terutama di dalam subjek sejarah. Seterusnya kita tengok kepada pernyataan masalah. Terdapat beberapa cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah keterbatasan masa pembelajaran di mana masa pembelajaran yang agak singkat yang memberi kesan kepada penguasaan topik-topik yang penting kepada murid. Yang kedua sebagai persediaan peperiksaan di mana terdapat kekangan masa dalam mengulang kaji pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, cabaran dalam pembelajaran kendiri iaitu pembelajaran di luar bilik darjah. Yang keempat adalah cabarannya kekurangan sumber digital dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah, iaitu akses kepada bahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kurangnya minat murid disebabkan oleh motivasi yang rendah dan juga penyediaan bahan mengajar yang kurang menarik. Maka dengan itu, kita tampil dengan satu permasalahan untuk menyelesaikan semua cabaran yang dinyatakan ini. Seterusnya adalah objektif kajian, iaitu kita ingin menilai impak history training dalam meningkatkan pemahaman dan juga persediaan murid. Yang kedua, kita akan mengkaji penggunaan Telegram untuk pembelajaran kendiri dan penglibatan murid dalam subjek sejarah. Seterusnya ialah melihat bahan interaktif untuk mengukur kesan bahan interaktif terhadap minat pelajar dalam subjek sejarah. Jadi saya akan kenalkan kaedah pelaksanaan di mana kita menggunakan aplikasi Telegram yang dijadikan sebagai topik. Antara topik yang kita pilih untuk murid melakukan pembelajaran kendiri iaitu kita menyediakan topik yang pertama, buku teks sejarah digital. Yang kedua, rujukan pantas. Yang ketiga, nota rujukan. Yang keempat, latihan pengukuhan dan juga video pembelajaran. Di dalam topik ini, guru boleh upload ataupun meletakkan sebarang bahan untuk menjadi rujukan murid pada bila-bila masa. Okay, mari kita lihat bagaimana kaedah ini berlaku. Okay, yang pertama, sebagai contoh, jika murid memilih general ataupun info, di dalam itu terdapat keputusan. Okay, jika murid memilih buku teks, maka kita sediakan buku teks digital untuk rujukan kepada murid-murid. Dan jika murid memilih rujukan pantas, terdapat aplikasi ChatGPT dan Perplexity untuk menjawab sebarang persoalan. Yang seterusnya adalah nota rujukan yang disediakan setiap bab untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan seterusnya latihan pengukuhan yang boleh diupdate setelah pembelajaran di sekolah selesai. Dan seterusnya adalah video pembelajaran untuk murid belajar dengan kendiri sewaktu di luar bilik darjah. Baiklah, kita lihat bagaimana ia berfungsi. Sebagai contoh, jika murid memilih latihan pengukuhan, maka murid hanya perlu klik link yang disediakan oleh guru dan boleh masuk ke aplikasi secara percuma. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan minat dan juga aplikasi yang positif dalam membantu murid memahami sesuatu perkara. Seterusnya adalah kita juga menyediakan video di mana murid hanya perlu klik link yang disediakan dan ia terus kepada video mengikut bab. Seterusnya adalah aplikasi yang disediakan iaitu ChatGPT dan juga Perplexity yang digunakan untuk menjawab
persoalan murid sekiranya terdapat sebarang permasalahan. Dan umum mengetahui semua aplikasi yang disediakan ini adalah secara percuma untuk murid gunakan bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam subjek sejarah. Jadi kesimpulannya, platform History Training ini menggunakan aplikasi Telegram sebagai sumber digital untuk meningkatkan pembelajaran sejarah di SMK Taman Ria Jaya. Dengan menyediakan akses mudah dan percuma, platform ini bertujuan untuk meningkatkan kadar lulus SPM dengan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran kendiri. Selain itu, kita juga mengintegrasikan pelbagai sumber aplikasi digital dan bahan interaktif untuk memupuk minat pelajar terhadap subjek sejarah dan juga memperdalamkan pemahaman mereka serta membantu dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Secara keseluruhannya, History Training TAJ berpotensi untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif. Sekian, terima kasih. Saya Santi Nadesan dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Sungai. Tajuk inovasi saya adalah Natural Cleaning Cream. Dengan penuh kesyukuran, dapat saya menyelesaikan inovasi ini dengan penuh jayanya. Saya mengucapkan sepenuh penghargaan kepada Tiaran Anak Lelaki Gandhi Apen, Guru Besar SJKT Sungai kerana meletakkan kepercayaan beliau kepada saya untuk menyiapkan kerja khusus ini dalam tempoh yang ditetapkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau dan juga rakan-rakan yang telah banyak menyetuskan idea kepada saya sepanjang proses penyiapan inovasi ini. Selain itu, dalam menyiapkan tugasan ini, banyak yang telah saya pelajari sepanjang proses penyiapan inovasi ini dijayakan. Ianya memberi saya 1001 pengalaman yang amat bermakna. Tujuan menghasilkan sabun herba ini adalah untuk menggantikan penggunaan bahan kimia atau toksik dalam pembuatan krim pencuci tembaga. Kebanyakan krim pencuci tembaga menggunakan bahan kimia seperti cuka, sodium hydroxide, amonia, asid oksalik, iaitu campuran untuk membersihkan dan menggilapnya sehingga berkilat. Bahan kimia yang terdapat dalam bahan pencuci tembaga memberikan kesan buruk kepada kesihatan manusia dari aspek kerengsaan kulit, rasa sakit teka sehingga tahap karsinogen. Oleh itu, dengan permasalahan di atas, kami telah membuat kesimpulan untuk menghasilkan sebuah krim inovasi baru dengan menggunakan buah haritaki, kunyit dan daun semambu yang akan dicampur menjadi bahan pencuci tembaga. Kesimpulannya, krim pencuci tembaga yang diberikan nama Natural Cleaning Cream itu sangat sesuai digunakan untuk mencuci barang tembaga. Objektif utama kajian ini adalah untuk menghasilkan sebuah krim pencuci semula jadi untuk mengelakkan penggunaan bahan kimia dan memanfaatkan bahan alam sekitar dengan berkesan. Menghasilkan krim pencuci tembaga semula jadi iaitu Natural Cleaning Cream yang mengoptimumkan penggunaan bahan alam sekitar dibandingkan bahan pencuci tembaga yang lain yang ada di pasaran. Ini adalah carta aliran penggunaan Natural Cleaning Cream. Mula-mula mengenal pasti pernyataan masalah, iaitu penggunaan bahan kimia digantikan dengan bahan semula jadi. Kemudian menghasilkan sabun, iaitu Natural Cleaning Cream. Natural Cleaning Cream ini dibuat daripada buah aritaki, daun semambu dan kunyit. Kemudian membuat pengujian dengan menggunakan Natural Cleaning Cream. Seterusnya, pencatatan data tentang kebersihan dan keberkilatan barangan tembaga dengan menggunakan krim pencuci tembaga.
Kemudian, menganalisis data dengan menggunakan jadual berbandingan antara dua jenis sabun pencuci. Akhirnya, mengenal pasti kelebihan penggunaan Natural Cleaning Cream. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk membuat Natural Cleaning Cream adalah kunyit, daun semambu, gliserin, sabun cuci biasa, alat timbang, tempurung kelapa, sabun kelapa, bekas gam, lumbang alu dan buah haritaki. Ini adalah langkah-langkah membuat Natural Cleaning Cream. Mula-mula, tumbuk buah haritaki hingga menjadi serba halus. Seterusnya, tumbuk daun semambu hingga menjadi serba halus. Seterusnya, tumbuk kunyit hingga menjadi serba halus. Kemudian, gaul ketiga-tiga serbuk yang ditumbuk halus tadi dengan air dan gaul sehingga sebati. Kemudian, campurkan dengan gliserin dan tuangkan sebati itu ke dalam tempurung. Akhirnya, masukkan krim, iaitu Natural Cleaning Cream dalam bekas gam yang dihabis guna oleh murid-murid sekolah. Bekas itu adalah bahan buangan. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan semasa membuat Natural Cleaning Cream. Langkah 1 dan langkah 2. Ini langkah 3 dan langkah 4. Langkah 5 dan langkah 6. Sekarang saya akan menerangkan cara mencuci barangan tembaga. Mula-mula, meletakkan krim, iaitu Natural Cleaning Cream, di atas barangan tembaga. Kemudian, menyimpan barang tersebut selama 10 minit. Selepas 10 minit, melapkan barang tembaga tersebut dengan kain. Selepas itu, cuci barangan tersebut dengan air bersih. Akhirnya, air kotoran itu menyiram pada pokok bunga tumbuhan. Ini adalah jadual berbandingan tahap kebersihan dan kekilatan barang tembaga. Berdasarkan dapatan kajian, menunjukkan bahawa penggunaan buah haritaki, kunyit dan daun semambu untuk mencuci barang tembaga adalah sangat bersih dan sangat berkilat berbanding dengan krim biasa. Bahan semula jadi yang terkandung dalam krim, iaitu dalam Natural Cleaning Cream, sangat membantu untuk membersihkan barangan tembaga dengan bersih dan berkilat. Saya juga ingin menerangkan faedah-faedah yang terdapat dalam bahan yang digunakan untuk membuat Natural Cleaning Cream. Asid amonia yang terdapat dalam buah haritaki bertindak balas dengan tembaga untuk membersihkan dan menggilatkan. Asid amonia ialah sekumpulan sebatian organik yang strukturnya terdiri daripada atom karbon, nitrogen, hidrogen dan oksigen serta kumpulan rantai sisi yang berubah-ubah. Daun semambu bertindak sebagai bahan antibakteria untuk menghapuskan dan menghalang pembiakan kuman. Semambu juga memiliki sifat astringen dan mengandungi antioksida, vitamin C dan vitamin E yang memiliki sifat astringen dan mengandungi antioksidan. Selain daripada bertindak sebagai bahan antibakteria, kunyit juga membantu melindungi kulit semasa menggunakan krim ini. Di sini, saya juga ingin menerangkan perancangan masa hadapan, iaitu bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan semula jadi yang dapat dihasilkan semula melalui pertanian dan juga penggunaan bahan semula jadi dapat mengurangkan bahan buangan kimia serta tidak mengancam alam sekitar. Akhirnya, kita sudah sampai ke bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, bahan pencuci semula jadi dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan juga mengurangkan kos pembelian bahan penggilat tembaga dan bekas menyimpan krim dapat dikurangkan. Selain itu, krim pencuci semula jadi selamat digunakan
tanpa membahayakan alam sekitar serta bahan semula jadi yang dapat dihasilkan semula melalui pertanian. Ini adalah bekas gam yang digunakan untuk menyimpan natural cleaning cream. Ini adalah air kotoran yang digunakan untuk menyiram pokok bunga. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aniza binti Ilyas, merupakan guru cemerlang matematik daripada Sekolah Kebangsaan Baling Kedah. Saya telah mencipta satu bahan inovasi yang diberi nama sebagai Simpedot Digital. Simpedot Digital ini sangat sesuai untuk membantu murid menambah, menolak, mendarab, membahagi. Dan bahan digital ini juga telah merentas kurikulum sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan jawi dan juga boleh digunakan untuk permainan. Cara objektif Simpedot Digital ini adalah untuk yang pertama, mewujudkan suasana menyeronokkan dalam pembelajaran matematik. Yang kedua, membantu murid belajar bersama ibu bapa di rumah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan murid tentang konsep asas matematik. Mari saya terangkan. Kejap lagi saya akan terangkan apa itu Simpedot Digital, kenapa perlu Simpedot Digital ini kepada semua. Yang ketiga, adakah Simpedot Digital ini mesra pengguna? Yang keempat, berapakah kos yang diperlukan untuk menghasilkan Simpedot Digital ini? Adakah Simpedot Digital ini boleh digunakan di mana-mana sahaja? Dan adakah Simpedot Digital ini telah disebarluaskan kepada masyarakat setempat? Simpedot Digital ini mudah untuk dikomersialkan dan dijual kepada sekolah-sekolah sebagai bahan bantu belajar dan juga bahan bantu belajar secara digital. Saja berkenaan dengan bahan inovasi digital yang telah saya hasilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. I'm Puan Azlinda binti Azuddin, Headmasters of Eskilanai, Kupang, Baling Kedah. I would like to share my study about digitally proficient teachers. It is information at our fingertips. My title is Click and It's Done, using the Biling application in classroom assessment management. This is my link and the QR code.
And this is the features of pengurusan PBD SK9, and using the MyLink apps for monitoring PBD. Why we use that? Because it enhancing assessment tracking for better students performance. Why we use MyLink for PBD monitoring? Because it is efficient, data-driven assessment tracking, and also its benefits for administrators, teachers, and also students. It's also centralized data management because it is secure storage of all PBD assessment data and reduces manual records and paperwork. It is easy student progress tracking. It is an easy way for the teachers. It also real-time performance monitoring because it can track student progress across different levels, identify the strengths and the weaknesses, and also detect the learning that detect the learning gaps and take timely actions. Then the data-driven decision making use analytics for better teaching strategies and also help to monitor performance uh, trends. Yes, monitor performance trends over time and then develop targeted improvement plans for the students. It is also improve communication and reporting because in MyLink application, the data generate automatic performance reports. It also share updates with we can share updates with parents, teachers, and also the authorities. Ensure the transparency in assessment data. Enhanced teacher support outside. Yes, it can monitor assessment consistency and provide guidance for better assessment practices and standardize criteria across the schools. Time and resource efficiency. Of course, when the data is managed wisely, it reduces manual workload, automated report generation, and then data visualization very clear, and then optimize resource allocation. As a conclusion, MyLink app is smarter and PBD monitoring, efficient, transparent, and data-driven approach, and also improve learning outcomes and better education management. This is MyLink that our school have done. Okay, for pengurusan PBD SK9, we use MyLink, and then this is the button, or then can just click the button, and then all the information is here. The info at PBD, we have buku panduan pentaksiran. Okay, and then next, next there are also some posters about PBD. Okay, next is penjaminan kualiti and all that. We have some posters here. It can be seen in the link given. Alright. Next button is Carta Organisasi. That is about Jawatan Kuasa Pentaksiran. You can save here all the Jawatan Kuasa Indo and all the person in charge here. You can check. Okay. Also Jadual Guru and Biodata Guru. Okay. You can get the biodata or the profile of the teachers. And then okay, you can manage to and you can update the
profile. Okay, share the link of the Google Sheet and teachers can edit the biodata, the profile by themselves. Alright, and this is the jadual waktu or timetable for all teachers. Okay, this is jadual kelas. For the whole school. And the jadwal or the timetable is set and we keep in the link. So teachers can refer it anytime. Also the data, also we can put the name of the teachers here. Every teachers in our school have their own data. Okay. Next, we have the teachers, all the teachers in our school. Alright. Next is about jadual kerja, the process of the flow chart. What to do or list to do. It is all here in the slides or in the Google Drive. And we just share the link. Just click and it's done. Right? Like this. Okay, this is the jadual kerja, the takwim. They have the activity, time frame, and also the action taken by home. And this is the pentaksiran, bilik darjah. We have the 4P, pementoran, penyelarasan, pemantauan, and also pengesanan. Okay, that's all for jadual kerja. And we also put template, PPD template here from year 1 until year 6. Okay, you can see each classes here. Okay, you can see it, you can manage, and you can also take the information from here, the data analysis and all that. We also put the minute mesyuarat. Okay, every time after meeting, they can put the minute here, minute curriculum, and all about the PBD. Penjaminan kualiti, there are some forms here. Borang penjaminan, the 4P, the PBD, pemantauan, pementoran, and again, pengesanan, we use the forms given. And then we also have borang jadual pelaksanaan bimbingan. Okay, it is inside it and just click and you can get the form and you can just proceed your work. And the last one is the OPR, one-page report that we can show as evidence after we have finished our pelaporan or every time we do the report to the parents or to the PPD using OPR. And this is the pamphlets, okay, of the program about pelaporan. And then, okay, until the end, and so on. Okay, I think that's all for me. Thank you very much. Okay, you can share your link. You can share this MyLink application with your friends and let us try. Thank you very much. Pelajar matrikulasi sering mengalami keletihan mental akibat pembelajaran yang intensif, silibus yang padat, tugasan bertimbun dan sesi pembelajaran yang panjang menyebabkan mereka mudah berasa letih dan kurang fokus. Salah satu cara untuk membantu mereka adalah melalui video pembelajaran. Video boleh ditonton pada bila-bila masa dan di mana sahaja, membolehkan pelajar belajar mengikut keselesaan mereka sendiri. Namun, cabarannya ialah menghasilkan video berkualiti tinggi bukanlah sesuatu yang mudah. Pengalaman kami dalam sesi penggambaran green screen
bersama tim produksi TV seperti Radius One, Orange TV dan Didik TV disertai dengan pembelajaran mendalam mengenai penggunaan peralatan profesional seperti kamera bersaiz besar, mikrofon berkualiti tinggi dan sistem pencahayaan yang lengkap telah memberi kami pemahaman yang lebih luas tentang elemen-elemen dalam penghasilan sesebuah video yang berkualiti. Dari sini lahirlah Green Screen Project, sebuah inovasi yang membantu pendidik menghasilkan video pembelajaran dengan cara yang lebih mudah tetapi masih cukup berkualiti untuk ditonton di laptop dan telefon pintar. Antara masalah yang dihadapi oleh guru kebanyakannya adalah disebabkan yang pertama, masalah kos dan peralatan, kurangnya kemahiran dan kekangan masa. Menurut kajian yang telah dijalankan terhadap sampel guru, kekangan masa menyumbang kepada 68%. Kemudian, ia diikuti oleh kurangnya kemahiran menghasilkan video iaitu sebanyak 48%. Antara masalah utama video terdahulu yang dihasilkan oleh beberapa orang guru adalah yang pertama, jalan kerja matematik terhalang oleh badan guru. Selain daripada faktor lain iaitu dinding dan papan putih yang kotor. Antara faktor lain yang menyumbang kepada permasalahan penghasilan video adalah pencahayaan yang terlalu terang juga boleh menjejaskan pandangan. Dan seterusnya, ada beberapa guru yang cuba menggunakan digital inking tetapi kedudukan jari menutupi tulisan. Muka penyampai juga tidak kelihatan. Jadi, sekaligus mengurangkan keberkesanan video tersebut. Green Screen Project menyediakan panduan lengkap dan komprehensif dalam penggunaan teknologi skrin hijau, mengatasi cabaran teknikal dalam penghasilan video dan menggalakkan pembelajaran berpusatkan pelajar secara interaktif. Ciri-ciri utama Green Screen Project. Yang pertama adalah teknologi skrin hijau. Penggunaan teknologi skrin hijau yang memisahkan latar belakang penyampai digantikan dengan imej atau video lain dalam perisian penyuntingan. Seterusnya, ciri yang kedua adalah kemudahan penggunaan. Panduan berbentuk pamphlet dan online flip menyediakan panduan langkah demi langkah dalam penghasilan video yang berkualiti tinggi, memudahkan guru dan pelajar. Seterusnya yang ketiga, peningkatan kualiti visual. Green Screen Project mengatasi masalah kualiti visual yang rendah dengan penggunaan peranti Apple yang sama. Dengan Green Screen Project, ia membolehkan penyampai untuk berinteraksi dengan kandungan video melalui teknik picture-in-picture dan digital inking. Seterusnya, reka bentuk yang fleksibel. Berikut adalah timeline dalam pembangunan Green Screen Project. Ia bermula pada tahun 2023 di mana permasalahan dianalisis dan produk mula direka bentuk. Dan yang kedua, kumpulan kami menjalankan uji cuba dan penambahbaikan produk. Seterusnya, pada bulan Julai hingga September, penggunaan pop-up layar hijau menggantikan kain kelihatan lebih efektif. Seterusnya, pada tahap keempat, pembangunan produk dengan penggunaan screen recording, digital inking, rakaman penggunaan iPhone dan penggunaan Amgras mic dual input Type-C dan Lightning. Seterusnya yang terakhir, perluasan dilakukan merentas universiti dan komuniti setempat. Ini adalah dapatan bagi penilaian keberkesanan panduan komprehensif Green Screen Project kami terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, Green Screen Project membantu menarik minat pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, dengan Green Screen Project, ia dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam sesuatu topik dengan lebih mudah. Antara impak inovasi adalah yang pertama, penjimatan masa. Yang kedua, penjimatan kos
Seterusnya, portability di mana peralatan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Dan yang terakhir adalah kemahiran digital. Ia sekaligus dapat meningkatkan literasi dan kemahiran teknologi di kalangan pensyarah. Antara penyebarluasan yang telah dilakukan oleh tim kami adalah dengan melakukan rangkaian akademik bersama Universiti Kebangsaan Malaysia sewaktu Hari Terbuka Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan pada tahun 2023 di mana para pensyarah dan staf UKM berserta pelajar berpeluang untuk mengalami sendiri bagaimana proses Green Screen Project dilakukan. Seterusnya, penyebarluasan juga telah dilakukan dengan komuniti setempat iaitu bersama pelajar dan guru Tadika Eden Hafiz Kuala Pilah. Dan seterusnya, peluasan juga dilakukan sendiri di kalangan pensyarah. Sebagai contoh, pensyarah unit matematik, Puan Sazura dan beberapa orang pensyarah lain merentas unit dan jabatan di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan sendiri. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada pembentangan terakhir Kolokium Pendidikan dan Inovasi Peringkat Kebangsaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembentang atas perkongsian mereka yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada pihak penganjur, Pejabat Pendidikan Daerah Baling atas inisiatif yang cemerlang dalam menganjurkan kolokium ini. Akhir kata, semoga segala ilmu dan inovasi yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan memperkasakan lagi bidang pendidikan di Malaysia. Dengan itu, saya, Puan Siti Hakimah binti Zainal Abidin, mengakhiri tugasan saya. Terima kasih dan selamat maju jaya.